Rahsia kerabu mangga lebih sedap, semestinya rasa kena seimbang. Cukup masam, masin, manis dan pedas. Mari saya kongsikan caranya. Dalam bekas, satukan gula kabung, jus limau nipis. Saya sarankan guna limau segar. Lebih wangi dan tesnya lagi terangkat. Sos ikan, tambah rasa umami. Gaul ketiga-tiga bahan ni hingga gula kabung hancur. Kemudian masukkan cili yang telah dipotong dan sebahagian bawang merah iris. Picit cili dan bawang merah sekadar pecah untuk keluarkan jus. Teknik ni yang buatkan kerabu ekstra sedap. Masukkan pula udang kering kisar, diikuti mangga yang telah diparut. Tips untuk kekal rangup, rendam mangga parut bersama garam selama 30 minit. Selepas itu, bilas. Cara lain boleh juga rendam mangga dalam air ais. Boleh guna kaedah mana yang sesuai. Mangga dah tercampur rata dengan sos, masukkan lebihan bawang merah iris. Gaul lagi. Tambah udang kering kisar, sambung gaul. Sudah sebati, taste dulu. Dan adjust sampai cukup rasa. Masam, masin, manis, pedas. Kalau perlu, boleh tambah gula atau serbuk perasa. Last sekali, tabur kacang hancur. Rasa kerabu mangga lagi kick. Siap, cuba tahu.